Okey, pernah tak terfikir apa sebenarnya idea paling utama dalam Al-Quran? Kalau kita kena pilih satu konsep yang jadi teras untuk segala-galanya, ia mestilah tauhid. Tapi apa sebenarnya tauhid ni? Dari sudut pandang Al-Quran sendiri, jom kita bedah siasat topik ni. Nah, untuk kita betul-betul faham, kita kena buat satu anjakan pemikiran sikit. Sebab Al-Quran tak bentangkan tauhid ni sebagai satu kepercayaan agama semata-mata yang kita kena lafazkan. Tak. Sebaliknya, ia bentangkan tauhid sebagai satu huraian tentang realiti itu sendiri. Ia macam prinsip asas alam semesta yang kita kena sedah. Dan perbezaan ni sangat ketara. Selalunya, pandangan tradisional nampak tauhid ni macam satu doktrin teologi yang abstrak kan. Fokusnya lebih kepada, okey, jangan sembah berhala. Tapi, bila kita tengok macam mana Al-Quran sendiri ceritakan pasal tauhid, kita akan nampak ia sebenarnya satu prinsip asas yang ada kesan yang sangat radikal pada psikologi kita, etika kita dan juga cara masyarakat kita berfungsi. Jadi, cara terbaik nak faham ni, bayangkan tauhid ni macam sistem operasi untuk realiti. OS untuk alam semesta. Ia bukan satu kepercayaan tentang realiti, tapi ia adalah huraian tentang realiti itu sendiri. Okey, jom kita tengok macam mana huraian ini dibina. Kalau kita tengok dari sudut bahasa dia pun, dah nampak sesuatu yang menarik. Perkataan tauhid ni datang dari akar kata Arab wahada, yang maksudnya satu atau tunggal. Tapi yang bestnya, awalan ta tu, ia menunjukkan satu proses yang aktif. Jadi faham tak? Tauhid bukan sekadar satu kepercayaan yang statik. Ia adalah satu proses yang aktif, sama ada proses untuk menyatukan atau proses untuk menyedari kesatuan yang memang dah ada dalam realiti. Lepas tu, Al-Quran bagi satu hujah logik yang terus terang sangat senang nak faham. Ayat ni ajak kita fikir. Cuba bayangkan kalau dalam alam semesta ni ada banyak sumber kuasa atau tuhan-tuhan yang berbeza, setiap satu dengan kehendak masing-masing, apa agaknya akan jadi? Dah tentu akan berlaku konflik, kerusakan, huru-hara kan? Jadi, inilah hujah utamanya. Kalau ada banyak sumber kuasa, mesti akan jadi kacau bilau. Tapi, bila kita tengok sekeliling kita, daripada pergerakan planet sampailah ke hukum fizik yang kita belajar kat sekolah, semuanya menunjukkan keteraturan dan konsistensi. Sangat teratur. Jadi secara logiknya, ini tunjukkan yang semua ni datang dari satu sumber yang sama, yang bersepadu. Jadi, nak faham tauhid ni, sebenarnya adalah tentang memerhati bukti-bukti kesatuan ni dalam realiti di sekeliling kita. Okey, soalan seterusnya. Kalau realiti ni pada dasarnya satu dan bersepadu, apa jadi bila kita hidup? Seolah-olah dia tak macam tu. Bila kita hidup bercanggah dengan hakikat ni. Nah, Al-Quran panggil keadaan ni sebagai syirik, iaitu lawan kepada tauhid. Dan jangan salah faham, ini bukan cerita pasal sembah berhala zaman dulu je. Jom kita tengok apa dia tuhan-tuhan moden yang ada zaman sekarang. Syirik dari segi bahasa maksudnya berkongsi atau menyekutukan. Al-Quran labelkan benda ni sebagai kezaliman yang paling besar. Kenapa? Sebab ia adalah satu kesilapan yang sangat asas dalam cara kita melihat dunia. Ia adalah tindakan meletakkan nilai, kesetiaan dan kebergantungan mutlak kita pada sesuatu yang dicipta dan bukannya pada sumber kepada semua ciptaan tu. Okey, sekarang jom kita jadikan konsep ni lebih peribadi. Cuba fikirkan sejenak. Soalan jujur untuk diri sendiri. Adakah kerjaya anda menjadi penentu mutlak nilai diri anda? Inilah yang Al-Quran sebut sebagai syirik ekonomi. Ia jadi bila sesuatu yang dicipta, macam duit atau kerjaya, menjadi sumber utama keselamatan dan identiti kita. Menggantikan sumber yang sebenar. Pernah tak rasa kalau hilang kerja, rasa macam hilang seluruh identiti diri? Nah, itulah petanda yang menunjukkan di mana sebenarnya letak kebergantungan mutlak kita. Jom kita luaskan lagi skop ni. Macam mana pula dengan ni? Adakah nafsu atau keinginan peribadi anda atau mungkin ideologi politik yang anda pegang menuntut kesetiaan buta daripada anda? Serius, konsep syirik ni sangat-sangat relevan hari ini dan ia boleh datang dalam macam-macam bentuk. Contohnya syirik politik, bila kita bagi kuasa mutlak pada negara atau pemimpin. Atau syirik ideologi, bila kita jadikan pandangan hidup kita sebagai Tuhan yang tak boleh disentuh. Malah ada syirik perkerianan, bila kita ikut cakap ulama secara membuta tuli. Dan jangan lupa, nasionalisme, bila kita pegang prinsip negara aku, betul atau salah, tetap negara aku, mengatasi segala-galanya. Semua ni adalah tentang meletakkan sesuatu yang dicipta di tempat pencipta. Okey, jadi apa faedah praktikalnya bila kita hidup selaras dengan realiti tauhid ni? Jawapannya, ia adalah tentang kebebasan. Kebebasan daripada semua tuan-tuan palsu ni. Al-Quran bagi satu perumpamaan yang sangat powerful. Bayangkan ada dua orang.
Seorang ni ada ramai tuan dan semua tuannya asyik bergaduh sesama sendiri bagi arahan yang bercanggah. Itulah gambaran syirik. Orang yang kedua pula, dia cuma ada satu tuan. Itulah gambaran tauhid. Cuba teka siapa yang lebih tenang. Dah tentu orang yang kedua tu kan. Orang pertama hidup dalam konflik, resah, jiwa dia berpecah belah. Orang kedua pula, jiwanya utuh, tenang dan hidupnya selaras. Jom kita tengok contoh praktikal. Isu keresahan kerjaya. Kalau hidup tanpa tauhid, kita akan rasa terdesak gila nak berjaya. Sebab apa? Sebab identiti kita, harga diri kita terikat 100% pada kerja tu. Tapi, bila hidup dengan tauhid, kita tetap akan kerja keras. Kita tetap nak cemerlang. Cuma bezanya, kita tak jadi hamba pada kerja tu. Identiti kita stabil. Tak kiralah apa pun status kerjaya kita. Faedah kedua, bebas daripada tekanan sosial. Tanpa tauhid, kita akan sentiasa takut apa orang kata, takut kritikan, takut tak diterima. Akhirnya, integriti kita tergadai sebab nak puaskan hati semua orang. Tapi dengan tauhid, integriti jadi lebih utama daripada populariti. Kita jadi lebih berani untuk pertahankan apa yang betul sebab kita tahu, pendapat manusia bukanlah penentu nilai kita yang sebenar. Dan yang ketiga, faedah pada skala yang lebih besar untuk masyarakat. Bila kita tak hidup dengan tauhid, kuasa manusia boleh jadi mutlak. Akhirnya, kezaliman pun kita ikut je. Tapi bila kita faham tauhid, kita sedar, tak ada seorang manusia pun yang mutlak. Dan kesedaran inilah yang bagi kita keberanian untuk bersuara menentang kezaliman. Sebab kesetiaan utama kita bukan pada manusia, tapi pada sumber kebenaran itu sendiri. Tapi, macam mana kita nak tahu sama ada kita betul-betul hidup dengan tauhid atau tak? Ujian sebenarnya bukanlah pada apa yang keluar dari mulut kita, tapi pada mana kita letakkan kepercayaan mutlak kita dalam tindakan seharian kita. Al-Quran sendiri sebenarnya bagi kita satu ujian praktikal. Ini bukan soalan kuis tau, tapi cermin untuk realiti hidup kita. Fokusnya adalah pada perbuatan kita, bukan semata-mata pengakuan kita. Jom kita sama-sama muhasabah. Soalan pertama, di mana letaknya kepercayaan mutlak anda? Bila datang masalah besar, bila krisis melanda, secara automatik hati anda cari apa dulu? Duit dalam bank, kabel atau kenalan yang anda ada, atau pada sumber hakiki realiti itu sendiri? Soalan kedua, apa ketakutan terbesar anda? Cuba fikir betul-betul. Adakah anda lebih takut orang tak suka anda? Atau anda lebih takut anda terbuat sesuatu yang tak adil, yang bercanggah dengan sumber kebenaran? Renungkanlah, sebab ketakutan terbesar kita selalunya akan tunjukkan siapa atau apa Tuhan kita yang sebenar. Dan soalan terakhir, yang ini mungkin paling mencabar, apa benda yang anda tak sanggup korbankan demi kebenaran dan keadilan? Cuba fikirkan. Sebab apa saja yang kita tak sanggup lepaskan, walau untuk kebenaran sekalipun, itulah sebenarnya yang dah jadi kuasa mutlak dalam hidup kita. Jadi, inilah rumusan utamanya. Tauhid bukanlah satu kepercayaan untuk kita lafazkan. Ia adalah satu realiti untuk kita hayati. Dan inilah pemikiran terakhir untuk kita bawa bersama. Setiap satu pilihan yang kita buat setiap hari, sebenarnya sama ada ia menyelaraskan kita dengan realiti tunggal ni, ataupun ia akan memecah belahkan jiwa kita sebab kita cuba nak puaskan hati ramai tuan yang saling bercanggah. Dan pada akhirnya, menghayati tauhid adalah tentang usaha untuk mencapai keutuhan diri, kejelasan dan kebebasan yang sejati dalam semua aspek hidup kita.